Jangan kita dengar ada dalam Facebook, Ustaz mana tak ada cakap kata makhluk ni, roh ni bukan, dia kata roh ni bukan Tuhan, bukan makhluk. Maksudnya lepas tu kan dia bukan Tuhan, bukan makhluk. Dia faham mana? Sebab dia kata wa nafakhtu fihi mir ruhi. Wa nafakhtu, dia kata. Tuhan tak kata wa khalaqtu, wa nafakhtu, kami tiup dan aku tiup kan. Jadi Tuhan tak kata aku buat, aku tiup. La ilaha illallah. Kita tengok tafsir lah. Itu kalam tu ditakdir. Siapa yang meniup? Lepas tu ruhi, ruhku. Bukan roh ni ialah makhluk aku, roh ni ialah roh aku. Itu dia panggil idhafat lit tashrif. Disandarkan roh, ruhi, ya tu di ya mutakallim. Sandarkan roh kepada ya mutakallim, rohku, jadi roh yang aku muliakan. Jangan kita kecek lah. Jangan kita kecek apa dah ustaz ni kan. Tak payah dah lagu tu, sama-sama ustaz berkelahi. Mu baru hidup ke? Ulama dulu sama-sama tok guru yang bala lama dah. Imam Sayuti dan Imam As-Sakhawi bala. Imam As-Sakhawi buat makhluk ni ada dua. Satu makhluk yang kita dapat lihat, dapat dengar, dapat sentuh. Dipanggil alam khalqi. Makhluk di alam khalqi, alam musyahadah. Macam tuan-tuan tengok ke saya ni. Nampak tak? Muka saya lagu mana, mata saya lagu mana, berapa saiz tubuh saya, bucik ke lagu nak perut saya kan? Boleh tengok, boleh kecak, boleh sentuh, boleh jamuk, tahu kasar yang tangan dia, besar ke kecil ke kan? Itu dia panggil alam khalqillah. Ada lagi makhluk Allah cipta juga, tapi dia panggil min alami amrillah. Kalau tadi min alami khalqillah, makhluk min alami amrillah, hak ni kita tak boleh setuh, tak boleh jilat, tak boleh hidup. Gambar lagi nak ayat. Tak boleh apa? Tak boleh dengar, tak boleh. Mana? Banyaklah. Antaranya ialah roh. Ingat dah? Roh tu ialah makhluk Allah, tapi bukan min alami khalqillah. Roh tu ialah makhluk Allah min alami amrillah, daripada alam urusan Tuhan. Mana? Alam rahasia Allah. Jaga dah. Jangan kita dengar ada dalam Facebook, Ustaz mana tak ada cakap kata makhluk ni, roh ni bukan, dia kata roh ni bukan Tuhan, bukan makhluk. Maksudnya lepas tu kan dia bukan Tuhan, bukan makhluk. Tak tanya, roh ni ada tak? Ada tak? Kalau roh ni ada, lepas tu dia bukan makhluk Allah, bukan dicipta oleh Allah, bermakna Allah bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab ada selain daripada Allah zatnya dan sifat-sifatnya yang terlepas daripada dia. Kayak gitu. Makna hukum ketuhanan apa makna zat? Makna hukum zat ketuhanan dua. Allahu huwal ghani wa antumul fuqara. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Mana ulama